Lepas tu Boja nak bagi tahu jenis quality finishing. Kalau macam ni, finishing dia lebih mahal. Ini acak-acik, finishing tak ada color langsung. Dia pakai sealer dan natural, glossy. Pakai sealer dan glossy. Sebab tu kita boleh tengok detail dia betul-betul detail lah. Nampak urat kayu ke apa segala nampak. Ini kayu terang besi. Manakala sebelah ni kalau acak-acik tengok, dia tidak boleh dicolorkan macam sebelah sini. Ni kayu jati kampung. Dia punya tekstur, kualiti kayu dia buruk sikit. Sebab tu perlunya tutup finishing murah macam ni. Ini finishing murah. Tengoklah cara sembur pun nak tak nak je. Nampak? Tak tahu nak diasingkan. Ni salah satu. Ini finishing murah. Dia macam ni geng. Siap rangka, dia orang akan sapukan tanah. Select. Sapukan select supaya boleh menutupi segala-gala lubang yang buruk. Lubang bubuk ke apa segala. Lepas tu jemur. Lepas tu sembur dia mudah. Sembur tembak color dengan lika. Manakala yang ini dia ada proses sealer dia. Ni agak leceh. Kalau acik-acik, ni Bos Ijan bagi tahulah apa yang Bos Ijan tahu. Pilih yang natural color, barulah nampak kayu. Yang ini detail kayu habis, hancur. Maksudnya tak nampak apa-apa. Ini finishing paling murah. Sebab tu, contoh kita sebagai peniaga jati, kita orderlah kayu baik mana sekalipun, tapi diserahkan dekat gudang yang memang tak power dalam finishing, masalah negara lah jadi dia. Dia macam tu. Okey.